kebenaran mak dan ayah suami tu. Sebab isteri tadi tu bahagian dia hanya 62,500. Itulah masalah yang saya cakap tadi. Masalah yang akan timbul walaupun MRTT kita cukup full coverage, tapi kalau perancangan kita masa hidup itu tak lengkap lah kan. Dia tak lengkap. Jadi harta tu dah jadi harta pusaka. Bila jadi harta pusaka, Allah takut kita ni bergaduh sesama sendiri sebab kita tak buat perancangan masa kita hidup. Maka dia dah bahagian masing-masing. Kau dapat banyak ni, mak dapat banyak ni, ayah dapat banyak ni, anak lelaki dapatnya. Dia ikut dah. Dalam Al-Quran dah cakap dah begitu. So sekarang ni macam mana isteri nak duduk di dalam rumah tu? Isteri kalau nak duduk di dalam rumah tu, kalau mak dan ayah suami bagi kebenaran duduk dalam rumah tu, selesai masalah. Tapi katakanlah mak dengan ayah tak nak bagi isteri duduk di dalam rumah tu sebab kita tak tahulah hati manusia kan, kita tak tahu. Maka isteri tadi tu sama ada dia kena jual rumah tu, bahagilah duit, ataupun tebus bahagian, tebus pusaka bahagian mak dan ayah tu. So sekarang ni yang saya nak cerita adalah mana nak dapat duit 83,000 plus tu each. So dalam 160,000 lebih juga ni nak bayar pada mak ayah ni. Jadi sekarang ni caranya adalah kalau dia ada simpanan, dia kena bayar lah dekat situ, dekat mak dan ayah suami tadi, supaya dia boleh duduk di dalam rumah tu. Kalau tak ada simpanan, itulah saya cakap, kita kena ada satu lagi preparation. Kalaupun kita tak buat hibah rumah itu, kita kena ada satu lagi beli takaful hibah. Rumah pun boleh hibah, takaful pun boleh hibah. Takaful yang dihibahkan ni dia senang lagi nak dapat cash berbanding dengan hibah rumah tu, dia lambat sikit. Kalau takaful ni dia dalam sebulan begitu sahaja, kalau tak ada apa-apa masalah kita dah dapat claim, dan kita boleh bagi duit tu kepada mak dan ayah. Sebenarnya dalam kita berhutang ni ada banyak benda yang kita kena prepare lah. Yang pertama sekali dalam kehidupan kita sekarang ni, pengurusan keuangan kita untuk zaman ini, kita ada banyak instrumen yang boleh menolong kita untuk mengcover hutang-hutang kita tu. Contohnya kita boleh beli takaful, kita boleh hibahkan rumah kita tu, kita boleh hibahkan ASB kita boleh hibahkan simpanan kita, macam tu lah dalam instrumen-instrumen yang ada tu. So sekarang ni tinggal lagi dari kita sahajalah kena mencari ilmu untuk menyelesaikan masalah yang kita buat. Sebab kita berhutang, jadi kita kena prepare. Okay?